Dia sujud tapi rambut dia turun sini. Dia kepok. Dengar baik-baik. 7 anggota yang kita sujud. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, 1 dahi. Kaki tak apa tutup pakai stokin. Tapi terbuka pun boleh. Lutut laki perempuan pun wajib tutup. Tangan boleh pakai sarung tangan, boleh terbuka. Afdal tidak pakai apa-apa. Dahi saja jangan berlapik. Tetapi apa maksud jangan berlapik? Waktu sujud mesti kalau tidak semua, sebahagian kecil dahi kena pada lantai. Afdal semua kena bahagian tengah sampai ke tepi. Tapi kalau sebelah kena, hukumnya sah dah. Kenapa sebelah? Sebab contoh dahinya berbalut plasta. Contoh, ni dahi nampak, sebelah ni plasta. Sini tak. Jadi kalau dia sujud atas plasta tidak sah. Kerana berlapik. Wajib sujud sebelah sini. Faham? Contoh Tok Imam. Bini dia baling dengan tukul. Faham lagi? Tak. Pecah kepala Tok Imam. Tinggal sini. Sujud belah sini. Faham? Rambut dia sini je. Sini je. Sini kena tak? Kena. Sah sujud. Yang tidak sah tertutup semua. Tanpa uzur. Macam rambut semua. Bukan uzur. Wajib kena akad. Akad lagu tu biar tak tertutup. Faham? Dia tiba-tiba berlapik rambut semua. Tidak sah. Orang perempuan sujud atas lengan baju. Tidak sah. Tudung jatuh dulu, sujud atas tudung. Tidak sah. Ridak atas kepala bahu, ridak separuh lagi atas latar, sujud atas ridak. Tidak sah. Ridak jatuh semua masa rakaat, sujud atas ridak. Sah. Sujud atas lengan baju orang sebelah. Sah. Yang tak sah, atas pakaian yang kita pakai. Kita sujud, sapu tangan jatuh atas latar, sujud atas sapu tangan. Sah. Kita rokok, serban jatuh, sujud atas ekor serban. Sah. Serban tak jatuh, ekor jatuh dulu, sujud atas ekor, serban masih atas kepala, tidak sah. Apa yang kita pakai, berlapik dahi, tidak sah. Tapi berlapik separuh sentuh, sah. Yang tak sah tidak ada langsung dari kulit dahi, kena pada lantai. Ada uzur, tak apa. Contoh, tadi sebelah, sujud sebelah ni, semua balut. Tok Bilal pula kena. Tok Imam separuh itu tukul. Ni terus, dahi terus. Faham? Bini ni sembang atas mesinnya. Faham lagi. 15 jahit ni. Faham? Baru plasta ni. Dimaaf dah. Kerana tidak ada tempat boleh buka. Dimaaf. So. Faham lagi? Yang tidak maaf, benda yang bukan sakit. Contoh bukan sakit. Pakai serban. Baru balik haji ni. Bini kata kena pakai serban bang. Kena pakai serban lah. Balik haji dah ni. Abang tu haji. Jadi tak pandai ikat serban. Dia ikat atas mata. Faham lagi? Hukumnya tak sah.